Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke sesi perkongsian ilmu kita pada hari ini yang bertajuk Pengenalan kepada Tekanan. Sesi latihan ini dibawakan khas oleh trainer dari Unit Pengurusan Psikologi, Penjara Sungai Buloh. Hari ini, kita bukan sahaja akan bercakap tentang teori, tetapi kita akan menyelami apa sebenarnya yang berlaku kepada diri kita apabila kita menyebut perkataan stres atau tekanan. Sebagai anggota atau staf, kita sering mendengar perkataan stres, tetapi adakah kita benar-benar memahaminya? Hari ini, kita akan kupas dari A sampai Z. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita lihat definisi asas. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, tekanan didefinisikan sebagai sesuatu yang menekan dengan kuat, satu bentuk desakan atau paksaan. Dalam konteks psikologi, ia bermaksud kita ditimpa oleh emosi yang mengganggu perjalanan fikiran kita. Istilah tekanan secara literal bermaksud beban fizikal. Apabila diterjemahkan kepada manusia, ia bermaksud bebanan emosi yang terasa berat seolah-olah ada batu di atas bahu. Definisi ini penting untuk memahamkan audiens bahawa tekanan adalah satu beban yang nyata, bukan sekadar ayalan. Contohnya, bayangkan anda memegang segelas air. Ringan? Bukan. Tetapi jika anda memegangnya selama 5 jam, tangan anda akan sakit. Itulah definisi menekan dengan kuat, beban yang dipikul terlalu lama akan menyakitkan. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita lihat definisi asas. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, tekanan didefinisikan sebagai sesuatu yang menekan dengan kuat, satu bentuk desakan atau paksaan. Dalam konteks psikologi, ia bermaksud kita ditimpa oleh emosi yang mengganggu perjalanan fikiran kita. Istilah tekanan secara literal bermaksud beban fizikal. Apabila diterjemahkan kepada manusia, ia bermaksud bebanan emosi yang terasa berat seolah-olah ada batu di atas bahu. Definisi ini penting untuk memahamkan audiens bahawa tekanan adalah satu beban yang nyata, bukan sekadar ayalan. Contohnya, bayangkan anda memegang segelas air. Ringan? Bukan. Tetapi jika anda memegangnya selama 5 jam, tangan anda akan sakit. Itulah definisi menekan dengan kuat, beban yang dipikul terlalu lama akan menyakitkan. Apa sebenarnya tekanan? Ia adalah tindak balas badan kita. Ia sering bermula apabila kita menghadapi situasi baharu, situasi yang tidak diduga, atau sesuatu yang mengancam rasa selamat diri kita. Paling utama, tekanan memuncak apabila kita rasa kita hilang kawalan terhadap situasi tersebut. Tekanan adalah mekanisme biologi. Badan tidak dapat membezakan antara dikejar harimau atau dikejar tarikh akhir deadline. Kunci utama di sini adalah faktor NUTS, novelty, unpredictability, threat to ego, sense of control. Contohnya, anda sedang memandu tenang ke tempat kerja, tiba-tiba tayar kereta pecah di tengah lebuh raya, situasi tidak diduga dan hilang kawalan. Jantung anda berdegup laju serta-merta. Itu adalah tekanan yang bermula secara fisiologi. Kita perlu ingat, kita semua menghadapi tekanan secara berbeza. Apa yang menekan bagi saya, mungkin mudah bagi anda. Ini bergantung pada genetik, pengalaman lampau dan kepribadian. Semasa tertekan, tubuh kita secara automatik menghasilkan hormon untuk mengaktifkan sistem imun dan membolehkan kita bertindak pantas. Ini menjelaskan konsep individual differences. Ia juga menyentuh tentang respon fight or flight. Hormon seperti adrenalin dirembeskan untuk memberi tenaga segera. Contohnya, Ali dan Abu kedua-duanya ditegur oleh bos. Ali, yang introvert dan ada pengalaman trauma, mungkin rasa sangat tertekan dan murung. Abu, yang santai dan ekstrovert, mungkin menganggap itu sebagai cabaran untuk baiki diri. Situasi sama, respon berbeza. Adakah tekanan itu jahat? Tidak semestinya. Kadangkala, tindak balas ini berguna untuk bantu kita atasi rasa takut atau sakit dalam situasi kecemasan. Secara normalnya, hormon tekanan seperti kortisol yang ditunjukkan dalam gambar akan kembali normal dengan cepat setelah peristiwa itu berakhir. Slide ini memperkenalkan acute stress, tekanan jangka pendek. Kortisol adalah hormon utama stres. Ia memberi tenaga gula, glukosa, kepada otak. Badan manusia direka untuk peak and recovery, naik dan turun. Contohnya,
Bayangkan anda hampir tergelincir di tangga. Anda pantas memaut pemegang tangga. Jantung laju sekejap, tapi 5 minit kemudian anda tenang semula. Itu fungsi sihat tekanan, ia menyelamatkan anda daripada jatuh. Masalah timbul apabila tekanan itu terlalu banyak atau berpanjangan. Ini membawa kesan negatif. Dalam jangka masa panjang, jika hormon tekanan tidak surut, ia mula merosakkan kesihatan fizikal seperti darah tinggi dan mental seperti kemurungan kita. Ini merujuk kepada chronic stress. Apabila sistem banyak tekanan dihidupkan tanpa henti, badan tidak sempat membaiki diri repai. Contohnya, seperti enjin kereta yang ditekan pedal minyaknya secara maksimum tanpa henti selama 24 jam. Akhirnya, enjin itu akan panas dan meletup. Begitu juga manusia, jika risau tentang kerja 24/7 tanpa rehat, kesihatan akan terjejas. Dari mana datangnya tekanan ini? Kita boleh bahagikan kepada 2 dimensi, luaran dan dalaman. Bagi luaran, persekitaran kerja, jangkaan orang lain terhadap kita, atau kekaburan peranan di tempat kerja. Bagi dalaman pula, ini berpunca dari diri sendiri. Contohnya, keinginan yang terlalu tinggi, perfeksionis, gaya hidup tidak sihat, makan, tidur atau sikap kita sendiri. Amat penting untuk membezakan kedua ini kerana faktor dalaman adalah perkara yang boleh kita kawal sepenuhnya, manakala luaran kadangkala di luar kawalan. Kekaburan peranan, role ambiguity, adalah punca utama stray di tempat kerja, tidak tahu apa skop kerja sebenar. Seperti contoh, bagi faktor luaran, bunyi bising pembinaan di sebelah pejabat persekitaran. Bagi faktor dalaman, anda rasa kecewa kerana tidak dapat menyiapkan kerja dengan sempurna, walaupun orang lain kata kerja itu sudah bagus, keinginan, penerimaan diri. Akhir sekali, mari kita lihat punca tekanan. Kita sering ingat tekanan hanya datang dari benda buruk, simbol negatif, seperti penceraian, kematian atau masalah wang. Tetapi, tahukah anda, perkara gembira, simbol positif, juga memberi tekanan. Pindah rumah besar, naik pangkat, atau dapat anak, semua ini adalah perubahan besar yang memerlukan penyesuaian, adaptation. Tubuh tetap menganggap perubahan ini sebagai beban tambahan. Dalam psikologi, ini dikenali sebagai distress, tekanan buruk, dan eustress, tekanan baik. Kedua-duanya memenatkan badan kerana ia mengganggu status quo atau rutin harian. Nota kaki slide juga mengingatkan bahawa tekanan kerja menyebabkan kehilangan produktiviti 24 hari bekerja setahun. Seperti contohnya, bagi yang negatif, anda hilang kerja bermaksud hilang sumber pendapatan, stray ketara. Bagi yang positif pula, naik pangkat bermaksud gaji naik, tapi tanggungjawab bertambah, masa dengan keluarga mungkin berkurang dan perlu belajar skill baharu. Itu juga tekanan walaupun ia berita gembira. Apabila tekanan melanda, kesan pertamanya sering kali menyerang emosi kita. Kita mungkin mula berasa cemas, takut atau marah tanpa sebab yang jelas. Selain itu, perasaan kecewa, sedih, murung dan kadangkala menjadi agresif juga adalah petanda biasa. Apa yang bahaya adalah amplifying effect atau kesan gandaan di mana emosi-emosi ini boleh mencetuskan gejala fizikal, membuatkan kita berasa jauh lebih teruk daripada masalah asal. Slide ini menghubungkan minda dan tubuh, mind-body connection. Emosi bukan sekadar perasaan, ia adalah signal kimia. Amplifying effect bermaksud apabila kita emosi terganggu, toleransi kita terhadap kesakitan fizikal menjadi rendah, sakit kepala rasa lebih sakit dan sebaliknya. Contohnya, pernahkah anda rasa marah sangat dengan seseorang, tiba-tiba dada rasa sesak? Itu contoh amplifying effect. Masalah asalnya hanya perasaan marah, tetapi ia berganda menjadi sakit fizikal. Seterusnya, mari lihat bagaimana tubuh kita berbicara. Jika mulut kita diam memendam rasa, tubuh akan menjerit melalui kesakitan. Antara tanda fizikal yang paling ketara adalah sakit kepala, loya dan kelesuan otot. Ada juga yang mengalami senak perut, masalah pencernaan, berpeluh berlebihan, hiperventilasi, bernafas terlalu laju dan jantung berdebar kencang. Ini adalah gejala somatik, manifestasi fizikal akibat tekanan psikologi. Darah dialirkan ke otot utama untuk fight or flight,
menyebabkan sistem pencernaan terganggu, loya, senak perut. Contohnya, biasa dengar orang kata, naik enjing sampai sakit kepala atau gastrik menyerang bila banyak kerja. Itu bukan kebetulan. Itu adalah respon biologi langsung badan anda terhadap tekanan yang sedang dialami. Tekanan juga mengubah siapa kita di mata orang lain melalui tingkah laku. Seseorang yang biasanya ceria mungkin tiba-tiba menarik diri atau menangis dengan mudah. Di tempat kerja, mereka mungkin menjadi tidak tegas atau tidak fleksibel. Lebih membimbangkan, ada yang mencari jalan keluar yang salah seperti penyalahgunaan substans. Corak rehat juga terganggu, sama ada sukar tidur atau terlebih tidur, malah boleh melibatkan masalah seksual. Perubahan tingkah laku adalah coping mechanism, mekanisme daya tindak. Menarik diri adalah cara minda cuba menutup suis dari dunia luar. Ketidakfleksibelan berlaku kerana otak sedang dalam mod survival dan tidak mampu memproses idea kompleks. Contohnya, jika rakan sekerja anda yang dahulunya rajin tiba-tiba selalu ambil cuti sakit, menarik diri atau cepat melenting bila diajak berbincang, tidak fleksibel, jangan terus menghukum. Mungkin mereka sedang lemas dalam tekanan. Jika tekanan ini dibiarkan tanpa rawatan, ia menjadi pembunuh senyap melalui kesan fisiologi jangka panjang. Apabila stres bertahan lama, anda akan perasan ingatan terjejas dan tabiat makan berubah. Penyelidikan menunjukkan kaitan serius antara tekanan kronik dengan penyakit gastrointestinal seperti IBS, Irritable Bowel Syndrome atau ulcer perut. Malah, risiko penyakit kardiovaskular, jantung juga meningkat. Slide ini adalah amaran keras Wakil Apkel. Ia menekankan bahawa stres bukan lagi soal perasaan, tetapi soal penyakit. Kortisol yang tinggi dalam jangka masa lama merosakkan hipokampus, pusat memori dan lapisan perut. Contohnya, kita sering dengar orang muda yang nampak sihat tiba-tiba kena serangan jantung atau ulcer teruk. Puncanya mungkin bukan makanan semata-mata, tetapi bebanan stres bertahun-tahun yang tidak dilepaskan. Sebagai penutup, mengenali tanda-tanda tekanan adalah langkah pertama untuk menguruskannya. Ingatlah, meminta tolong bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Kami di Unit Pengurusan Psikologi Penjara Sungai Buloh sentiasa terbuka untuk membantu anda mengendalikan tekanan kehidupan anda. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda sepanjang menggunakan modul latihan trainer ini.